kami mengucapkan Selamat Hari Tibet, Projek Tunggu Oba. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi Dr. Azwin. Tahniah diucapkan atas memenangi tokoh Tibet Jabatan peringkat PUO 2025 sempena Hari Tibet. Jadi apakah sumbangan Dr. Azwin sehingga dinobatkan sebagai tokoh Tibet Jabatan? Okay, Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Politeknik Ugma. Sebagai seorang pensyarah dalam bidang Tibet, saya rasakan kita perlu untuk bergiat aktif dalam bidang inovasi, di mana kita menghasilkan inovasi-inovasi yang boleh kita ketengahkan, contohnya dengan mendapatkan grant. Okay. Selain itu, kolaborasi bersama industri sangat-sangat penting, kerana dengan adanya kolaborasi yang erat bersama industri, pelajar-pelajar kita lebih didedahkan kepada industri, macam saya dalam bidang penyamanan udara dan penyujuk kekuatan. Saya merupakan seorang Student Branch Advisor ASHRAE Malaysia Chapter, di mana saya cuba untuk membawa pelajar-pelajar dalam bidang aircon mengenal dunia luar, okay, bersama-sama dengan institusi-institusi Tibet yang lain. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Tahniah kepada Encik Uzair yang dinobatkan sebagai ikon Tibet PUO 2025. Jadi apakah sumbangan Encik Uzair sehingga dinobatkan sebagai ikon Tibet PUO 2025? Pertama sekali, Waalaikumsalam, dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas penghargaan ini. Sumbangan saya adalah untuk kecemerlangan dari segi pelajaran dan pembelajaran untuk menghasilkan graduan Tibet yang berkualiti, terutama sekali dalam bidang maritim lah. Sumbangan daripada segi pembangunan, terutama sekali untuk menyokong National Occupational Standard Safety untuk Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia lah. Di situ kita akan membangunkan kurikulum yang kualiti dan menyokong industri maritim Malaysia.